Kepada pemandu Grab, korang perasan tak yang korang sebenarnya boleh je update Grab Mate ni sendiri? Untuk pemandu-pemandu Grab, kalau korang nampak jalan tu tertutup, ada roadblock, ada polis, ada apa-apalah road closure ke, korang boleh report je sebenarnya. Lagi-lagi saya nampak ramai yang sekarang ni dah menggunakan Grab punya maps sendiri, tak keluar dah guna benda lain. Contoh macam waktu peak hour ke, korang nampak macam terlalu jam, korang report je dalam apps tu, nanti apps tu akan update jalan tu jam. Jadi benda tu korang akan memudahkan lagi pemandu-pemandu yang lain, dan sekarang ni korang boleh report dengan mudah je. Korang tekan je satu button ni, korang boleh bercakap je, dekat depan ni ada apa, nanti Grab akan update je dalam sistem. Macam depan ICT, korang katalah jalan tu tutup, tapi kena kata dengan jelas lah depan ICT jalan apa dan apa. Macam tu. Dan korang submit je, dah settle. Jadi nanti Grab akan update jalan tu tutup, contoh macam tu lah. Dan kalau korang nak buat yang bercakap tu, korang tekan je button, dia ada simbol macam mikrofon macam tu. Jadi dengan guna yang mikrofon tu, dengan bercakap je korang kata, oh depan ni ada ni jalan tutup ataupun jalan depan jam, nanti Grab akan update je dalam sistem. Senang je kan? Dan contoh korang nampak accident berlaku kat depan tu, korang report je dulu ke polis ke nak panggil ambulans ke dulu. Lepas tu korang nanti pergi masuk ke help center dan isi feedback dan isu dekat situ. Korang masukkan je full address, location korang kat mana, GPS koordinat ke, benda-benda macam tu. Jadi dengan itu, kalau korang boleh membantu lebih ramai orang lagi, bantu ke driver-driver, bagi maklumat apa semua, lagi baguslah. Jadi ya, selamat mencuba.